Okay guys, selamat datang dalam channel Marifiki. So hari ni aku akan bagi Minecraft Survival musim ke-8 episod 12, episod 4 episod. Okay, so episod 4 ni. Okay guys, 2 hari saya tak record tau. Saya dah fikir 1000 kali guys. Sebab apa? Okay guys, untuk episod hari ni aku akan buat ni guys. Apa nama tu? Akan membuat tempat rumah pokok tapi rumah pokok di bawah rumah pokok Itu adalah kawasan rumah rahsia. Tapi kita kena perlukan sapling dulu guys. Okay, sementara tu aku akan ambil barang-bahan dulu seperti sapling. Aku perlukan tu guys, sapling jungle sapling 4. Sebab apa? Kalau nak buat tempat rumah pokok di bawah tanah, maksud saya apa? Bukan bawah tanah, tapi dekat dalam balik pokok. Aku perlukan bahan dulu guys. Mana aku simpan lagi tak? Oh my god, sepatutnya aku tak simpan. Kenapa kamu tak simpan? Mana jar old bukan jar old sapling. Mana ni guys? Aku punya jungle old sapling. Jungle di mana kamu jungle. Alamak. Confirm aku tak simpan ni. Aduh, aku tu lupa nak simpan guys. Tak apa guys. Aku akan ambil bahan dulu guys Okay guys, aku dah dapat ni guys 4 jungle sapling. Jadi kita akan tanam di mana guys? Kita akan buat di mana? Di sebelah. Okay, kita sepertinya boleh dekat bukit tu aja guys. Kerana bukit dah paling selamat guys. Supaya tidak ni guys. Tapi korang berhati-hatilah ada. Okay, tapi bone meal ada. Alamak, aduh, bone meal dekat dalam rumah. Aduh, jauh. Aku lupa nak ambil bone meal guys sebelum keluar. Okay. Oh, aku lepas. Last aku simpan kat mana Oh, aku simpan dekat tu guys, storage room. Aku simpan di storage room guys. Sebab apa? Ini adalah storage room yang aku pernah bina. Okay, macam korang tahu di sini kita ada 3 ekor kucing. Aku dah. Okay, mana? Ni dah. Cepat. Video aku agak pendek je Sebab apa? Bukan video pendek. Video aku, okay. Pembinaan hari ni aku simple je. Aku buat benda-benda simple saja. Sebab apa? Aku ikut TikTok short, TikTok hacks. Mana pokok yang tanam tadi tu? Okay, nak tunggu ke nak. Ini pokok ni besar. Okay, aku dapat reset. Okay, ni ya. Okay, tanam. Loh, kau tak bisa? Tak boleh. Tak boleh guys. Boleh. Okay. Sekarang pokok ni besar, jadi kita boleh buat seperti ini guys. Okay, seperti ini. Senang je. Aku punya peminat ni simple je. Alamak, sepatutnya aku pakai ni dulu guys. Okay. Tutup. Okay, okay, ni kita akan buat dekat sini guys. Okay. Ni kita tutup. Lah sikit ni je. Aduh, apa ni? Ini katil kita akan letak bawah. Dan manakala ini okey, aku bawa barang banyak Di sini kita mulai dari ni guys. Crafting table ke ni? Mulai dari mana dulu Lupa aku. Aku lupa ni guys. Sabar. Aku akan fikir dulu guys. Aku jalan-jalan nak berfikir dulu guys. Okay, aku dah faham. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Taruh sini. Tapi macam mana nak keluar ni? Macam mana nak keluar ni? Alamak, aku rasa aku pernah cakap NPC ni guys. Okay, di sana je, okay. Okay. Ini rumah pokok aku. Tapi simple je, okay. Untuk katil aku akan letak kuncian Okay guys. Kejap. Aku lupa lagi sekali. Aduh. Apa benda ni? Lain kali nak membina fikir 1000 kali. Okay, faham. Yang salah guys. Ni taruh sini. Ni lepas tu.
Aku buat macam mana tadi? Oh, salah. Aku menghadap di sini, kenapa? Aduh. Apa? Cek di sini, furnace di sini. Di sini. Kok ngelik? Oh, Okey, untuk best aku akan buat dulu, guys. Aku ni sekejap je. Lepas tu aku dah stop terus. Ini adalah bulu bibir aku, guys. Ambil bibir aku dah lama ni dah tak ambil bulu dia tu tahu. Okey, jadi kita akan buat di sini dulu, guys. Jadi kita nak ambil ini dulu, guys. Jadi aku nak ambil sapling ni juga tahu. Okey, sapling ni lagi tahu. Wow. Okey, ni kita ni dulu, guys. Kita buat katil. Kita buat mana katil. Okey. Alamak, sepatutnya aku craft kayu banyak-banyak dulu, guys. Okey, lepas tu pintu aku akan buat ni pakai ni. Pintu ni berlain-lainan sangat berbeza kau aku bisa tekan. Memang berbeza. Okey. Kita masukkan sini dulu. Okey, tapi kalau benda ni orang nampak. Jangan risau. Okey. Terus sini. Okey. Inilah dia, guys, rumah pokok di bawah tanah. Simple je. Rumah pokok simple je, guys. Jadi senang je tekan. Lepas tu simpan. Banyak barang-barang aku simpan. Ni senang je rumah pokok aku ni. Wah, video aku pembinaan aku hari ni simple ni. Wah, tak sangka lah. Okey guys, aku rasa ini cara aku buat rumah pokok sangat simple. Jadi kita akan cuba video kali ini. Tapi sebelum aku menamatkan video ini, jangan lupa korang like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. Jadi kita akan cuba video akan datang. Bye-bye semua. Video aku kat sini sikit.